tersebut dalam isu pekerja muda tak mahu pergi kerja kilang. So ini adalah headline bagi media tersebut. Graduan terlalu memilih kerja kata. Tapi tak cerita bahawa gaji kilang hanya 1,300. Tak naik sejak tahun 2017. Kerja pula 12 jam, tiada cuti hujung minggu, tiada ruang naik pangkat dan juga tiada faedah perubatan. Ini juga berlaku dekat mana-mana syarikat JLC yang hanya pada hari ini mengekalkan gaji satu-satu orang teknisyen hanya sebatas 1,700. Itulah sepanjang 10 tahun. Orang tahu? Orang tak nak tahu. So, jadi rakyat dicop apa? Dia orang kata rakyat manja. Padahal, sistem tu yang kejam dekat rakyat. Kenapa kita tak pergi mengolah, mendesak mana-mana kerajaan yang memerintah untuk mengubah sistem yang kejam tersebut? So, dalam ini kita dapat menyimpulkan, kalau kita hanya tahu apa yang media mahu kita rasa, kita akan marah pada orang yang tak bersalah dan biarkan yang bersalah terus menari di belakang tabir.